Meluat setiap kali intro je aku. Kenapa? Sebab hang separuh daripada hidup aku. Aduh, serabut. Aduh, serabut. 12 o'clock midnight. Orang Sona kita ada halia dekat sini. Ha, nampak tak? Nar tengah potong untuk jadikan dia bentuk fries. Okey, jap. Nampak? Dia yang ni ada yang bentuk cantik, ada yang tak cantik, tapi bila korang tengok Rami, nampak tak? Macam fries macam fries betul. Nampak korang? Ha. So ini sekejap lagi kita akan letak dalam air fryer untuk bagi dia macam garing-garing sikit. Okey, so let's go. Okay korang, so now kita punya apa tu halia ni, halia kentang ni dah settle. So nampak tak? Saya dah potong dia macam ni. Memang sumpah sebiji macam fries tau korang. So ni saya nak kena letak dalam air fryer. And then kita akan gaus sekali dengan serbuk super ring. Dan daripada tu I ada juga buat sausage ni, I bakar dalam air fryer tadi supaya dia orang macam tak pelik lah sikit kan untuk konten makan-makan kita kali ni. So now kita nak potong kecil-kecil and then kita nak letak dalam bekas. Dekat office sekejap lagi baru I nak hias-hias lah dulu. Okay. Okay, so now kita ada super ring dekat sini. And then saya akan tumbuk dia dalam bekas ni supaya dia jadi hancur-hancur. Sebab saya tak sempat tau nak cari serbuk super ring ke apa semua. So kita buat secara manual je. Okay, so let's go. Okay, so now dia akan jadi debu macam ni lah. Okay, so kita kena pergi masak kita punya halia tadi tu. And then kita akan letak dalam ni panas-panas. So kita akan apa tu? Gitu. Kita akan kocok-kocok gitu. Lepas tu barulah dapat fries terpaling sedap di Asia Tenggara. Let's go. 2 hours later. Okay, so now kita dah settle. Nampak tak? Sumpah weh, dia punya bau tu memang menyengat gila ni. So now I nak masukkan dalam ni. So kita masukkan dalam bekas ni. Lepas tu kita akan tutup. Sekejap. Ni dia berminyak tau. Sebab tadi dalam air fryer I dah campur dengan minyak. Okay, and then kita akan tutup. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita goncang. Sampai dia punya ni sebati. Saya rasa mesti diorang akan suka dengan resepi terbaru saya yang sangat sedap ni. Lagi-lagi Nazrul. Mesti Nazrul macam akan in love dengan saya kan korang. Okay. Kira Senang kita buat lagi. Sekejap. Oh, dia lekat dah. Kita akan cuba sampai dia menjadi. Okay, so now dia jadi macam ni. So now saya akan bawa pergi office dulu. Sebab bila sampai dekat office nanti saya dengan So bila sampai dekat office nanti saya akan hiaskan dengan sos cili ni. Kita akan macam drizzle macam tu. And then saya akan letak juga like mix herb ke apa dekat atas. So jom kita tengok reaction diorang macam mana. Let's go. So dekat dalam ni kita cuba tengok apa ni. Iya apa tu? Halio. Tapi nampak macam fries lah. Sama kan? Tapi bau lah. Mana ada? Tak nak bau halia lah. Oh ya ke? Mana ada? Mana ada? Aku bau ni. Ada apa tidak? Ada tak? Bau pam. Bau aku. Te pego, tipo assim. Você vai virar, vai gamar em mim. Te pego. Jom kita letak kat dalam ni dulu. Weh, awak dah jadi lembik weh. Dah tak goreng. Goreng loh. Awak jadi lagu ni. Okay, so first kita akan susun dulu. Okay, kalau itu ni, betul ni apa dah? Tu untuk ni, biar orang percaya lah. So ini yang betul? Bukan, itu yang betul. Cuba nak makan. Yang tu betul. Awak yang ni nampak lagu ni weh. Masih tak masuk ni. Masuk lah. Saya nak bergaduh dengan aku. Okay. Memang aku kalau buat bubur sos ni aku pro. Okay, buat cantik-cantik lah. So now kita akan hias dengan sausage apa semua ni supaya mereka percaya kat aku. Masa mereka percaya tak kat aku? Alah, kalau mereka tak percaya, mereka buat percaya lah. Macam tak biasa. Mana ada? Awak dah buka lagi? Sabar, aku ni pernah kerja kedai roti John Doe. Oh my god, patutlah tak sedap dia buat gitu.
Wih, jangan ni sangat. Aduh, aku dah. Alamak. Boleh kodok, aduh. Okey. Nampak tangan nak bermanjur. Okey. Cantik-cantik weh. Okey. Okey. Nak lagi. Okey. Lepas tu, tuang benda ni. Weh, depa percaya kan ni weh? Percaya ni. Kalau aku jadi depa pun aku tak percaya. Sebab selalu pula betul. Sebab selalunya mana ada orang buat makanan untuk seorang je. Selalu kalau orang makanan mesti banyak-banyak. Tak? Depa percaya kat aku. Ya. Okey, cuba hang makan. Kan depa je yang percaya kat hang. Aku memang tak percaya hang. Awak tak Tolonglah. percaya aku. Tak percaya. Awak. Tak percaya. Hidup ni jangan mudah percaya dekat orang, okey? Nanti sakit. Meledak. Terima kasih sebab menegur aku. Baik. Sebab tu aku sayang hang. Bodoh lah. Aku dia panggil sayang dia apa semua. Itu kan servis. Nampak aku promotekan ni hang dua Aduh. kali. Sebab tu konten dia dah 200k tak apa. Yang kurus. Yang gemuk. Yang Betul makanan ni. Aku lapar betul ni. Ya, betul. Dah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya masak benda ni. Boleh makan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nampak? Okey. Okey. Sedap. So sedap. Fresh. Te pego, tipo assim. Você vai virar, vai gamar em mim. Te pego. Apa? Sedap tak? Abi kentang rasa macam ni. Kentang ni. Ya, kentang ni. Sedap tak? Halia. Apa? Main-main makanan. Ada main-main makanan. Benda betul lapar ni. Sebab tu I dah target dulu tak dapat. Ada. Betul main-main makanan. Kalau ada rezeki semua main-main. Kawan betul tengah lapar. Tak. Apa? Buat buah. Tak. Bikin kelakar macam tu. Tahu. Tak. Kau boleh memainkan makanan macam ni Aida. Tak. Orang lain. Ni, nak dapat ni susah. Tahu? Tak. Main-main. Apa lah? Ya, benda ni suka. Tak, tapi ni campur. Letak sikit je. Doa yang terbaik untuk Aida. Tak. Jangan tinggalkan aku. Bulan puasa macam ni, semoga dipermudah urusan Aira. Jangan. Hari ni Aida buat doa, kita tak doakan sebab yang buruk-buruk. Tapi korang selalu prank Aira. Prank apa? Siapa nak prank kau? Tak pernah kita orang ajak terfikir nak prank kau. Pernah. Aku tak support konten kawan, tapi kalau konten macam ni aku tak support. Benda tu konten Nazrul lah, bukan konten kita orang. Dah lah. Kalau nak kita maafkan. Ni. Ha. Idiot sampai habis. Kunyah sampai habis. Tapi aku diet. Apa dah tu? Buat. Ha. Okey, memandangkan kita orang nak makan. Engkau pula sebab kita orang dah rasa kunyah habis Kunyah kan? habis. Habiskan. طب طبني والسقف سق لي والرقص قد طاب Kau jangan Kalau tak, penuh mulut kau. kalau tak kita takkan masuk dah konten kau. Tahu, habiskan. Tapi korang kena masuk nak FIP. Cepat, Betul, jadi. kan? Cepat. Kunyah sampai habis. Orang lapar buat main. Kodok. Ha? Kodok. Kalau sedap tambah lagi satu. Nak. Sedapnya. Dia. Fries. Kebetulan Pak yang lapar. Boleh. Lapar. Memang lapar lah. Alhamdulillah. Kau suap lah dia. Kau dah pegang, betul kau dah tu. Jadi sedap tak? Okey. Sedap. Kalau sedap mesti tambah lagi satu. Tambah lagi. Takkan kena suap. Ambil. Makan. Kenapa ni? Aida tak habiskan pun. Hah? Tak habiskan pun. Nak ayah dah habis. Sedap Pak eh? Kanda letak apa kat dalam ni? Suasa sih sedap. Sedap. Yang ni pun sedap. Sedap. Suasa ni pun sedap.
Yang ni sedap tak? Pedas sikit ni. Pedas sikit kan? Dia min. Fries min. Dia rasa fresh ni. Prank. Prank. Ha. Sedap. Apa ni? Saya cakap sedap. Reaction bukan bagi kamera. Reaction kena bagi kamera. Prank. Tadi cakap sedap. Baik. Main-main dengan makanan eh. Main makanan. Kandang tengok ni main dengan makanan. Kau dah buang masuk. Tak, memang rasa dia macam ni. Atau pernah ni bos sampai pasar Tak, mempermainkan agak-agak lah nak bagi orang Biasalah orang masak sedap. Kalau tak sedap pun Eli janganlah jujur. Kan betul kan? Betul tak? Sekarang ni kau dah buang kat tangan, betul tak? Masuk balik dalam mulut. Dah. Ni, masuk dalam mulut, tambah lagi satu. Ni bukan ni, lagi satu. Tambah. Kau tengok terasa. Dia tak hargai aku. Tak hargai aku. Tak hargai lah. Apa lagi lah. Joki-joki dia bukan sedap pun. Kasih. Okey, sekarang kita bersama dengan Abang Muay Thai kita. Macam mana tadi lawan Kakicima? Kichima. No, Kakachima. Kichima. Okey, macam mana tadi? Ha? Cool. Iman. Sama. Lama lah. Aku dah praktis dah. Boleh ni. Boleh apa? Kiman. Aku rasa kalau muncul je. Ya. Ampun. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Apa benda ni? Apa ni? Ni aku masak. Aku nak try resipi Masak? baru. Macam beli je. Sorry, aku buat resipi. Mana dapur? Dekat rumah. Takkanlah nak tengok dapur kita. Kenapa ada something ni? Apa? Takkanlah tengok dapur kita. Okey lah. Rumah kita perempuan. Okey lah. Semua boleh try. Okey, kenapa memasak fries? Mat, We anti fries, okey? sebab topi comel. Jadi comel. I don't like fries. Mat, ni aku buat. Ni resipi daripada Nisa. Nisa? Ya. I don't like Nisa. Why? And did you like who? I like you. Aku Nazra punya. Oh, ya ke? Please lah. Lembek mulut takak. Dah, dia overcook. Dah video ni lembek rumah aku ni. Dah. Fries lah tak hatimu. We know fries aku, Mak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah kalau lagu tu kan. Mak, okey dah. Apa mata muka atas? Mak! Wait, Mak kan? Kami ada. Masuk ke apa dia? Sudah ada. Mulut tu. Halio cheese. Cheese. Aduh. Gimana? Sekarang kita bersama dengan Kak Dah. Aku sayang. Kak Dah duduk tengah Kak Dah. Sedapnya hamba buat sini tu ya. Yalah, aku tiru yang macam apa tu, Voki dengan Dian Mai Sarah buat tu. Awak? Faham. Macam nak tahu okey je. Ya, mestilah dah. Awak lagu tu. Duduk kat tengah pot. Tu dah. Masuk hot luar dah. So now dah boleh rasa? Mu prank tak? Dah. Betul, sedap. Sedap. Sedap.
Sedap gila. Sampai menambah-nambah mak kan? Kimat. Kimat ah. Reaction lah. Adam, kita asal Adam. Dalam. Aku rasa dulu Adam, aku rasa dulu. Boleh. Tak nak lah! Apa ni? Sedap. Tak apa-apa dia. Apa dia jadi gitu? Asal bunyi dekat? Betul lah kan? Oh aku. Okey. Dah, apa ni? Benar je Allah. Tak ada lah, aku saja je. Alah. Apa lah? Asal lah tu. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? So ni adalah fries dan juga sausages. Boleh makan kan? Boleh. Kan. Ni Aira buat apa? Ya. Sedap. Rasa macam mana? Apa rasa dia? Sedap ke tak? Boleh jual ke tak? Ya. Berapa 10? Ini rasa macam mana tekstur dia? Sedap. Dengan sos dia macam mana? Kena, kombinasi dia kena. Kombinasi. Suka? Suka? Ini suka Sebab lah. Asal apa benda buat ni kat sini? Asal apa dia buat macam ni? Hmm. Bapa ni. Ini suka? Suka. Yo. Kenapa nampak macam menggigil? Menggigil apa? Hah? Ihin. Bukan menggigil. Cuba Ihin sikit. Oh, bukan bau. Bau halia lah Ihin. Ihin? Halia. Halia? Ihin, kejap mak try. Halia ke tak? Halia Ihin. Halia. Suka halia pula bos. Masuk hingga ujar panjang cuma sedikit mengamuk ciptakan lirikan. Sila orang kita panggil ni mak. Eventually. Wait a minute. Ya ada cakap lah jangan makan. Bukan sebab Aira buat untuk Hin. Aira kan adik Hin sama Hin, adik Hin. So nak dengar hati kau. Aira cakap. Sorry Aira nampak ibu yang ambil balik. Jangan saya geli. Apa tak nak letak belakang ni? Udah dah. Ni. Aku pandai benar tak nak letak Letak belakang. sini. Weh ada orang jela. Senang kita bersama dengan Mak Musa. Tak usah tengoklah muka tak sama. Okey. Alah senang. Rasa aku buat apa ni Aira? Nak semua rasa masakan aku sebab hari tu kan kata aku pandai Boleh? buat miang flour apa Boleh. semua. Nyanyi happy birthday lu kat aku. Dah. Cepat. Mana garfu? Makin dengan tangi tau Kelantan. Mana tempat duduk? Kena duduk. Duduk belakang ni. Aduh, duduk atas aku ni, atas tangan aku. Janganlah Ra macam tu Ra. Kenapa? Ramadan ni. Oh, astagfirullahalazim Oman. Habis Ramadan pun kita tak boleh buat macam tu. Kita kena tunggu kahwin dulu baru boleh buat macam tu. Ulah Dengan dah. suami kita, dengan suamimu. Kita, okey. Aku dengan isteri aku. Ya, kalau dengan mu memang dok lah dia. Fries Ya, dok main. Okey, lama boleh makan. Fries sebenarnya apa ni? Moreh. Moreh. Sebab aku tahu dah mu lama tak moreh, so mesti mu rindu masakan Kelantan apa semua Oman. Lapik. Lapik. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sikit. Banyak dia ambil. Lapak. Makan buka puasa pakai kurma je tadi. Pulak dah dengan benda-benda manis. Makanlah Luqman musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman, jangan bunuh diri Luqman. Weh.
ada yang masuk. Yang masuk? Tak ada. Nampak? So, hope korang mendoakan kesihatan Lubang Musa dan saya nak korang tahu yang Lubang Musa baik-baik sahaja. Ya. Dah. Dalam seminggu ni berapa kali kau dari prank aku? Kau tu prank busuk, kau tu prank sahur, kau tu prank atulah. Lalu kita main kita prank belakang dah. Kalau FIP kau masih ada lain. Sampai FIP kerja ke bang? Kau ni prank sendiri. Pulak dah. Oh, okey. Abangku Safwan. Ya, Ira. Pergi boxing ke tadi? Baru siap boxing. Dengan siapa? Dengan Adam Busy ke? Dengan Adam Busy. Lawan sebelah tangan tadi. Oh my god. Kimai. Sama tak? Weh, Kimai. Aku dah praktis dah. Oh ya ke? Ya, aku nak lawan dia nanti. Oh, serius Lawan ah? Kimai. Weh, aku rasa kau boleh menang tu. Boleh kan? Wah, cakap KL. Bawa budu tu kau. Bawa budu Ya. Nampak sangat Semenjak kau apa tu gaduh-gaduh balik handbag apa semua ni dah berubah Lepas pada kisah tu sebenarnya kan. Ya. Panjang cerita dia. Cuba pendekkan ceritanya. Malaslah cerita. Sebab apa? Siapa ni? Tak tahu, tak kenal. Tak kenal kan? Siapa ni? Sisla. Oh my god. Siapa ni? Nuha, aku tak terbabit. Saya isteri abang yang abang buang lah. Abang tidak pernah aku saya isteri abang. Saya dah bilang. Kerana abang takut boleh mencubarkan nama Tuhan. Aku tak pernah lah nak ada isteri orang macam kau. Baling handbag weh, baling handbag kat dia weh, baling handbag. Bunuh punya laki. Ni pun tak boleh nak angkat. Tak boleh nak angkat ke? Action. Anak kau dengan aku dah 18 tak? 18 anak? 18 anak? Habis tu aku ni siapa? Oh, so inilah perempuan yang abang kontrol semalam tu. Bukan. Abang boleh terangkan semua ni. Jadi Nuha tu macam mana? Nuha tu yang ketiga. Ketiga? Ya Allah, hapusnya abang. Sampai ni abang. Boleh tolong diam sekejap tak? Sebab abang rasa abang nak menikmati makanan yang indah. Kejap bang. Kenapa? Jap. Kenapa macam bau wangi sangat ni? Abang campur nasi kalau Campur nasi bang? Nasi? Ya. Mana datang ni? Texas tadi saya beli. Wow. Terima kasih. Patutlah abang sayang dia lebih sampai anak 18 orang. Sampai hati abang. Ya. Apa ni Aira? Cuba. Ini adalah fries yang aku buat secara homemade. Safwan dan Lisla. Aira buat secara homemade Ya betul. Buat dekat rumah lah ni, bukan buat dekat tempat lain lah. Bukan Safwan. Okey, faham. Ya. Jadi tadi ada buat petang tadi dengan Nazrul. Oh ya, faham. Sebab kita orang nak lawan Nuan. Sweet lah korang sebenarnya. Thank you so much. Korang sebenarnya kan boleh lawan satu ship ni yang dulu famous sangat-sangat. Yang mana? Aku amat terkejut. Sampai sebelum konten ni bertukar banyak beep apa semua tu boleh makan dulu ya. Wow. Okey ya. Sebab saya nampak ni macam menarik sebenarnya. Ya, macam menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cuba Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia ada flakes yang kat atas. Yes. Oh. Special. Mix herb. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa cuba Wait, okay. Mama jangan bunuh dia. Ya Allah. Korang doakan Aira. Itulah abang tidak mempercayai saya. Ayam sikit. Ayam sikit boleh tak? Sedap tak Mawet? Berapa persen membagi untuk masakan aku tadi? Malah aku kecek kamu. Aku nak kecek kamu. Aduh, korang. Berair mata weh. Mak weh. Aira, tak baik tau Aira buat macam ni. Ha? Buat apa? Tak ada. Weh, dah lah. Fries ni dia buat sedap sangat. Sedap kan? Weh, tadi kena prank dah tadi tengok you makan. Kau ni ada masalah ke? Demam ke? Try dulu, try. Yang ni okey, Serius lah? Yang ni okey. Sweet lah madu-madu ni. Ini okey. Sweet lah. Madu? Sweet lah. Nak cuba? Sweet lah. Wow, siap menambah lagi. Sweet lah. Wah, ni konten apa ni? Duduk situ. Ini konten prank ni. Ya, sikit. Weh. Tutup air kola. Asal jadi sedap kan? Weh, aku pun dah gone dah ni. Sedap tau. Weh, sedap. Sudahlah. Okey dah. Aira. Apa Aira buat gini Sorry Mak Weh. Boleh bosong ni orang tak kena okey. Tahu.
Apa ikan orang boleh puasa ni? Orang lain boleh puasa ni nak pahala. Neken-neken orang ni bukan kau-kau pahala tu. Ni kalau habis mati sini tak boleh jawab. Alah ni. Apa awak gini? Janji tak buat dah. Janganlah buat gini. Janji tak boleh nak. Tak boleh pukul. Orang ketuk ke apa lagi ni tak boleh jawab. Jangan. Tak sewa ada. Sorry. Minta maaf. Siapa next? Ha? Siapa next? Mu kelas dah. You nak belajar orang ni. Aku baru nak kira ni.